54.4% rakyat Malaysia dalam kategori overweight atau obesity. Korang termasuk tak? Ni dah tak boleh bawa main tau guys. Dah kena lelaju kuruskan Malaysia. Tapi lah kan, bila saya tanya gerangan yang obes, masing-masing cakap tak tahu macam mana nak start, tak tahu nak pergi ke mana, tak tahu nak jumpa siapa. Jadi, saya nak bagi 5 tips untuk korang jadi your version of my best me. Dengar dari awal sampai akhir. Tapi sebelum tu, komen #mybestme, #saya yang sihat. Untuk pengurusan berat badan, langkah pertama, kita semua kena tahu BMI kita. Jangan cakap tak tahu, jangan cakap tak tahu lagi. Ini langkah pertama sangat-sangat. Ambil berat korang, bahagi dengan tinggi kuasa 2. Kalau jawapannya yakni BMI anda melebihi 22.9, maksudnya 23 ke atas, korang dah dalam kategori overweight ataupun obesity. Langkah pertama ke arah nak menurunkan berat badan adalah ketahui BMI anda. Langkah kedua, kesedaran bahawa BMI tak normal is tak normal. Jadi kena cari punca dan cari solution. Jadi kena buat apa? Buat ujian darah. Ujian darah ni adalah untuk tengok fungsi hati, buah pinggang, tahap kolesterol dan cek beberapa hormon macam thyroid, hormon yang related dengan PCOS dan sebagainya. Korang kena cari sama ada doktor dekat klinik kesihatan ataupun klinik swasta ataupun pakar kesihatan keluarga atau pakar internal medicine specialist untuk buat full ujian darah. Kalau punca obesity atau overweight korang adalah masalah kesihatan macam hypothyroid, rawatan obesity adalah rawat punca tu, rawat hypothyroid tu. Kalau dengan rawatan punca, rawatan hypothyroid tu contohnya, masalah obesity dah settle, maka settle lah pengurusan obesity korang. So langkah kedua adalah ujian saringan dan mengenal pasti punca obesity. Langkah ketiga barulah masuk ke perubahan gaya hidup dan penjagaan pemakanan sihat. Bukannya nak kurus terus diet, terus senam, tidak. Langkah pertama ketahui BMI. Langkah kedua ketahui punca obesity. Langkah ketiga barulah korang nak diet, nak bersenam apa bagai dan pastikan kena ikut channel yang betul. Jumpa dietitian, dapatkan konsultasi, ketahui tentang kalori in, kalori out, berapa kalori yang anda perlukan sebagai seorang individu dan sebagainya. Ini penting guys. Dan barulah masuk ke langkah keempat iaitu pemantauan penurunan berat badan dan sokongan farmaceutical jika perlu. Sokongan farmaceutical ni maksudnya ubat lah untuk masalah obesity. Ini mesti dilakukan oleh doktor yang berlesen dan bertauliah dan korang kena faham manfaat dan risiko setiap rawatan guys. Pattern berat badan pun perlu dipantau rapi sehingga korang capai berat badan ideal. Langkah kelima, once korang dah capai berat badan ideal, kena continue follow up dengan doktor dan dietitian untuk pastikan perjalanan #mybestme kita semua, termasuk saya lah ya, always on track. Kalau korang termasuk dalam 54.4% rakyat Malaysia yang dalam kategori overweight ataupun obese, please mulakan langkah ke arah #mybestme hari ini juga. Lawati website obesityisaddisease-my.com untuk maklumat lanjut. Jumpa doktor anda hari ini untuk bincangkan solution yang sesuai untuk anda. Saya dah letak more info dekat bio saya. Kalau korang ada masa, singgahlah sekejap.